Hukum tak sembahyang Jumaat kerana kerja. Yang kedua, atau takut bos. Dia solat Jumaat ni kalau ada kerja, tengok kerja, kita boleh tinggal. Contoh kerja yang fardu kifayah seperti polis, dia buat roadblock kerana ada rompakan. Rompakan peropok akan lari. Kalau tak buat roadblock, dia buat roadblock, tak dang sembahyang Jumaat, boleh tak sembahyang Jumaat. Kerana ni kes besar. Yang tak bolehnya polis tak sembahyang Jumaat, buat roadblock kerana nak cek road tax. Tu tak boleh. Kerana road tax bukan kes besar. Faham tak? Tu contoh. Kerja offshore di tengah laut atas rig tu, atas platform. Dia akan gali minyak. Minyak itu untuk kesejahteraan rakyat semua. Sebab tak ada minyak susah orang. Jadi kerja itu fardu kifayah. Takkan dia nak tutup baik. Tutup ambil helikopter balik main Jumaat belaka. Nampak? Nyanya kalau ada shutdown gitu gini, ada masuk benda-benda yang berbahaya, tak? Boleh. Askar jaga di perbatasan. Dan jaga sempadang takut musuh masuk, tak sembahyang Jumaat, boleh. Tapi kerja-kerja biasa, kerja apa? Kerja kedai biskut, tak sembahyang Jumaat. Kerja pegawai, nak tulis, nak melawat kawasan, tu tak penting, bukan darurah dia panggil. Haram tak sembahyang juga. Atau takut bos, takut majikan dia. Kalau kita kerja yang mengharamkan kita buat ibadat yang fardu, wajib berhenti segera. Kalau tidak berhenti, haram. Faham? Tak ada kira siapa-siapa pun. Walaupun gaji kita 50 juta sebulan, wajib berhenti. Kerana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku cipta kamu supaya kamu sembah aku. Aku beri kerja untuk mudah dalam kerja-kerja ibadat pada aku. Kita kerja siapa ada ibadat, bodoh orang panggil. Tak ada kira siapa-siapa pun. Jawatan yang paling tinggi akan dipanggil dulu di akhirat nanti bila meninggalkan kewajipan Allah. Kita sayang kerja, nak berhenti gaji 2,000. Kalau kerja tak boleh sembahyang Zuhur dengan Asar. Ni biar tak boleh sembahyang pun bila-bila qada. Ni masalah kita. Pasal apa? Kita tak sayang Allah. Kita sayang duit. Muka kita tu muka duit dah muka.